Hoyo. Hai, Assalamualaikum. Saya Fendi MN, berasal daripada Malin Awak Perak. Kali ni saya nak share sedikit pengalaman saya casting ikan toman. Kebiasaannya pengalaman saya mancing toman ni dia ada 3 jenis cara lah. Yang pertama, toman yang jenis bawa anak, mama. Kedua, toman bujang. Dan yang ketiga, jenis toman yang suka duduk dalam reba ni lah. Kalau mama toman ni kita ikut anak dia lah. Bila ada anak, pasti ada sepasang. So mama dan papa lah kebiasaannya. Itu memang selalu orang carilah. Sebut pasal toman ni, set dia kebiasaannya kita guna rod PE, rod LB. Tapi kalau rod LB tu kita paling rendah pun biasa pakai 10-20, 12-25 dan juga 20-30 lah, lebih kurang macam tu. Macam saya biasa menggunakan rod PE. Yang ini Roy Chana PE25, panjang dia 63. Kemudian reel dia seelok-eloknya kita guna pakai reel yang drag 6 kilo ke atas. Boleh kita berlawan dengan toman ni. Tali paling kecil pun boleh guna dalam 30 LB ke atas lah. Macam saya biasa guna 50, 60 ke sampai ke 70 LB lah, mengikut spot yang kita nak main lah. Umpan yang kita nak kena gunakan dalam kotak kita mesti nak ada gewang yang top water, sinking, sauce plastik, buzz bait ataupun spinner bait, dan banyak lagi lah. Tapi yang kewajipannya mesti nak ada 3 jenis itu: top water, crankbait, spinner bait. Contoh kita jumpa anak, kita nak bujuk mama, so kita kena guna crankbait lah. Produk pun banyak keluaran yang 3 meter, 4 meter sampai ke 6 meter lah kebiasaannya. Kita nak tahu kedudukan dia, mama tu di atas, di bawah dan di dasar lah. Kebiasaannya kalau toman ni bawa anak, warna dia akan cerah. Dia punya corak badan dia akan keluar hijau-hijau, biru-biru. Tapi kalau yang bujang tu warna dia agak pudar sikit lah. Yang selalu orang cari, yang selalu orang minat ialah salah satunya daripadanya ialah black. Toman black yang paling power sekali dia punya larian. Itu memang untuk idaman setiap pada casting toman lah. Berdasarkan pengalaman saya lah, kekuatan toman ini antara toman tasik dan toman sungai. Toman sungai kekuatan dia lebih daripada toman tasik. Sebabnya dia selalu membuat pergerakan yang itu yang selalu kuat sekali lah. Toman ni dia ada musim. Apabila air akan tinggi, itu masih musim dia bertelur lah pengawan. Bila air tu dah surut, so masa tu lah dia akan mengeluarkan anak. Negara kita Malaysia sekarang ni musim tak tentu. Kita berpandukan kepada cuaca. Lokasi toman ini di seluruh Malaysia kebanyakannya di lombong-lombong. Banyak lombong-lombong yang terbiar, sungai yang mempunyai arus yang tidak begitu deras. Toman ni biasa membiak di sana lah. Mama. Sorry. Okay. So, oh yo.